Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MD YAN ya. Sedikit sama dicecah, banyak sama kita apa? Kita kongsi rezeki itu baru dah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan termasuklah Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei Darussalam. Mak mengharapkan sentiasa dirahmati Allah dan tak siap jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpalah pakar perubatan kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati. Kita buat serengkas-ringkasnya. Ni dia. Nak buat bihun goreng lah. Bihun goreng Bandung ya. Tahu, piskek semua. Ni nampak ni. Mak dah goreng awal-awal. Ni tauge, sawi dan carrot. Minyak mak dah rendam dan mak dah toskan. Mak gunakan ni dia bawang putih, bawang merah dan lada kering. Mak dah blend, mak dah simpan sebenarnya. Kemudian kita akan masukkan ni rempah Bandung. Jadi mi kita akan rasa mi goreng Bandung. Jom kita layan. Kita pergi layan. Jom kita menumis. Kita masukkan sikit ni. Sebab dalam ni dah ada bawang putih Dalam ni dah ada bawang putih, jadi tak perlu masukkan lagi. Bau dia naik kau. Kemudian bagaimana mak cakap, kita akan campur dengan rempah Bandung tadi. Nampak? Ni view dia. Dalam freezer ni dia berketul. Ni Bandung power. Masukkan api. Mak akan masukkan air juga Masukkan air, nanti kita baru masukkan bahan-bahan lain. Nanti ada ketulan ni, nanti dia hancur lah. Hancurkan dia. Sebab paste Bandung ni dah siap. Dah rasa masin dia Nampak? Nanti kalau dia kurang, kita pandai-pandai lah. Bijak korang nampak? Bau dia naik guys. Kita dah basuh. Kalau nak masukkan tahu dulu pun boleh, tak ada. Oh, mak silap. Tak apalah. Masukkan tahu dulu pun tak apa. Kita nak goreng dia kering. Yang satu ni mak akan ramas buat jadi macam telur nanti. Sekejap mak akan ramas tangan mak bersih. Mak punya tangan sendiri makan. Kau jangan nak komen yang bukan-bukan. Kita hancurkan dia jadi macam telur nanti. Okey. Masukkan dalam ni. Nampak? So, jangan tunggu lagi. Kita terus masukkan kita punya mihun. Ni mihun goreng. Kemudian kita buat ni. Nampak? Dia jadi banyak. Nanti dah separuh, baru kita masukkan kita punya. Ini dia kalau mengering, terlampau kering, kita tambahkan air. Sebab kita buat rasa bihun goreng Bandung. Sedap tu pasti
Ah, biasalah kalau goreng mie ni kalau tak jatuh berterabur kat lantai bawah tak sah. Kita buat sampai dia masak. Mak dah masukkan sawi. Kita masukkan sawi. Kita buat basah-basah ya. Kita terus masukkan kita punya carrot. Semua kita masukkan carrot. Lepas tu kita masukkan kita punya, nak juga campur toge. Biar dia jadi banyak. Toge ni mak tak suka ada dia punya hitam dia ni. Tapi kalau orang Cina dia kompol ya. Dia buat ubat kacang hijau. Dia punya salut tu dia ambil. Tu kita. Ni mak tak suka yang ni. Yang dia hitam ni. Kalau dah ada dalam ni tu mak tak gemuk. Kalau dah terlepas tu tak apalah. Jadi banyak tau. Sebab ni mie ni sebenarnya dapat kenduri kahwin. Dapat orang bagi. Balik salam keruk, dapat ni pula. So kita aduklah merata. Tangan ni tak berapa sempurna. Dia kena dua. Dia kena dua elok. Dia kalau dua kena. Tapi tangan mak ni mak cuba jugalah. Dia macam ni baru kena. Kita buat dah juga. Wow. Tapi dapur kau cemamai ya. Jatuh sana jatuh sini ya. Tak apalah. Nanti kita lap. Yang penting semangat nak masak tu ada. Ni kalau dah makan mie tak payahlah masak nasi. Sebab bihun ni pun daripada beras. Kalau makan tak kenyang tak tahulah. Kalau makan bihun ni tak kenyang tak tahulah. Ya. Tekan api dia. Wah. Habis dapur mak. Aduh. Ya Allah, tangannya sakitnya. Tangan memang tak kuat. Tangan kanan, tangan kiri je yang function lebih. Tengok, sampai bergoyang. Aduh. Kalau nak kering lagi, biarkan. Kalau nak basah, macam ni dah boleh. Tapi mak dah rasa tadi, Alhamdulillah. Dah siap dah ni. Bihun goreng Bandung. Mak tak ada udang. Tak ada sotong, tak ada. Hanya tahu, berbola ikan, mak taruh carrot, toge, sawi. Dan pastinya rasa Bandung. Ni nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Masalah panas. Ada orang dia buat mie tu, makan angkat panjang-panjang. Maknya memang putus-putus. Sebab memang senang nak makan. Tak payah nak jera-jera tarik tu. Ni, makan. Sedap lah. Memang rasa Bandung. Kalau tu macam ni baru sedap. Kalau you nak tambah daging pun terpulang. Kalau mak biasa tak kicap sikit. Taklah banyak. Buat rasa-rasa ya. Kicap. Lepas tu aduk merata. Memang sedap lah. Tak dinafikan. Nikmat. Mak ke tak perlu berlama-lama kau ambil sini. Bihun goreng Bandung.
Inilah hasil kejadiannya. Mihun goreng Bandung. Kenapa dia nama Bandung? Sebab kita gunakan paste Bandung. Okeylah, tak boleh berlama-lama. Sampai di sini saja konten Mak. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tekankan batasi hasil peribadi. Yang paling penting, berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insyaAllah. Bahagia akan mengiringi. Like, share dan komen. Anyway, thanks for your support and thanks for watching. See you in the next video. Okay, bye. Kita tengok. Yang ini, Mak dah simpan. Yang ni Mak sedang makan. Nanti Mak bagilah kawan Mak kejap lagi. Okay, bye.